Bolehkah bila ada orang mati dalam keadaan baik, mati tengah solat, mati sedang pakai ihram tengah buat haji, mati Allahumma salli ala Muhammad, kita minta selamatlah, nas'alullah salamatul afiyah, mati kena COVID, mati lepas bersalin, mati aksiden, kan? Jadi bila kita tengok kematian mereka ni nampak, ialah insya-Allah kita kata ada tanda-tanda husnul khatimah. Boleh ke netizen tulis dia ahli syurga? Ataupun yang mati tu kanak-kanak, kita kata ini burung-burung syurga. Dia ni ahli syurga, bidadari syurga. Istilah-istilah yang menunjukkan kita dah confirm dia tu ahli syurga. Minta penjelasan dan juga bimbingan dalam masalah yang telah tular di kalangan netizen ini. Bagaimana? Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, anda rasa garis panduan ini perlu sangat, terutama sekali pihak Jabatan Mufti keluarkan garis panduan supaya masyarakat tidak terbabas daripada landasan. Kalau dah ada dah, tularkan dalam media sosial. Tak boleh kita letak gelaran seorang itu ahli syurga secara confirm begitu, tidak boleh. InsyaAllah ana akan jawab serengkah mungkin. Tajuk ni panjang, kalau kita nak ceramah pun boleh, tapi nak jawab soalan je. Yang pertama, kita ada 3 hadis. Jawapan yang pertama, tidak boleh ta'yin, menetapkan orang ni ahli syurga ataupun orang ni ahli neraka kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW melalui wahyu. Contohnya Nabi sebut Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, kan asyarah al-mubasysyirin bil jannah, 10 orang jamin syurga, maka itu dia panggil dibenarkan. Ataupun orang yang Nabi confirm dia neraka, seperti Abu Jahal, Abu Lahab yang Tuhan sendiri sebut dalam Quran, Fir'aun, maka itu kita kata ini ahli neraka. Itu dia panggil secara spesifik ta'yin orang ni ahli syurga atau ahli neraka. Tidak boleh, kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Kerana isu syurga neraka ni benda gaib. Bila bercakap benda gaib, kita jangan rempuh tembok yang dibataskan oleh syariat. Jangan main, oh ustaz, perasaan ni, jiwa ni nak tengok kematian baik ni, nak bagi selalu dah jawatan syurga kepada dia. Kita kata jangan. Hadis yang pertama yang menyebut tentang cerita ini, tuan-tuan tanda, hadis ini dalam Bukhari. Seorang wanita muslimah yang terawal, nama dia Ummu Al-Ala radhiyallahu anha. Ketika matinya Uthman bin Maz'un radhiyallahu anhu. Panjang cerita ni. Tengok dalam video kuliah saya, syarah hadis ni panjang. Jadi anda nak ambil tajuk je. Bila mati, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pergi ziarah. Nabi kita menangis tengok Uthman bin Maz'un. Memang dia antara yang terawal hijrah, mati di Madinah. Nabi sedih. Kemudian mari Ummu Ala, dia kata, rahmatullahi alaika Abas Sa'ib, semoga Allah Ta'ala bagi rahmat kepadamu, hei Abu Sa'ib, gelaran kepada Uthman bin Maz'un. Semoga Allah Ta'ala bagi rahmat kepadamu. Tak apalah doa tu. Dia berkata, syahadati alaika laqad akramakallah. Dia kata, aku saksi ke atasmu, hei Uthman, sesungguhnya Allah Ta'ala muliakanmu. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah muliakan kamu. Allahu Akbar. Nabi pun tegur. Nabi kata, ya Ummul Ala, wa ma yudrik
annallaha akramahu. Mu tahu mana Allah Ta'ala muliakan dia? Kau ada wahyu? Mu dengar aku cakap? Nabi tegur. Dalam syarah hadis kata, Nabi tegur dengan cara marah. Nabi SAW dia tak marah dengan orang. Tapi bila Nabi tegur kepada Ummul Ala tadi dengan cara mana? Dengan cara tegas. Ghadban, mana tegas, marah. Nabi kita kali marah nampak muka dia. Dalam riwayat lain dia kata apa? Hani'an lakal jannah. Ini orang lagi jelas. Yang tadi Allah Ta'ala muliakan kamu. Yang ni dia kata hani'an lakal jannah, tahniahlah bagi kamu syurga. Fajazamat lahu fil akhirati, maka dia telah jazam di akhirat Uthman ni sudah jadi ahli syurga. Fanazara ilaiha, Nabi tengok pada dia. Nazara ghadban, Nabi tengok dalam keadaan marah. Zajran laha, Nabi kita larang Ummul Ala daripada memutuskan seorang yang syurga atau neraka, ahli syurga di dalam tajuk ini. Sebab apa? Ini adab. Tak boleh kita buka pintu perkara gaib, masing-masing rempuh. Duk main ahli syurga, bidadari syurga, ahli syurga ini ahli bidadari syurgaku. Tak. Sayang ke bini, sayanglah. Semua kita sayang ke bini. Waktu sayang, waktu kelahi tak sayang juga. Tapi berpada-pada. Jangan duduk main mensyurga. Kita doakan sebanyak mungkin. InsyaAllah kematianmu ni kematian dalam keadaan baik. Aku mengharapkan Allah jadikan kau ni ketua bidadariku dalam syurga. Boleh. Tapi tulis status bidadari syurgaku. Bidadari syurga. Kita kata jangan. Jangan dalam masuk. Saya bimbang. Takut nanti satu hari sudah jadi satu fenomena ni, benar cerita ni. Tadi satu fenomena. Habis poster tulis bidadari syurga belaka, jangan. Yang kedua, hadis yang kedua. Hadis ini dikeluar oleh Imam Muslim daripada Aisyah. Ada satu lagi hadis waktu Nabi kita bagi syuhada Khaybar. Orang ini mati di Khaybar. Jadi bila mati di sana dalam peperangan, tuan-tuan tanda mati dalam peperangan. Hadis ini juga dalam Muslim. Jadi sahabat-sahabat tengok orang mati syahid, tuan-tuan, mati syahid dalam peperangan. Jadi sahabat pun kata, Allah, Masya Allah, fulan syahid. Orang itu mati syahid. Syurgalah dia. Memang pun, kalau kita tengok zahir, syurgalah orang dia. Mati syahid. Apa lagi nak? Bila Nabi dengar fulan syahid, Nabi kata kalla. Nabi kata la, tidak. Inni ra'aituhu finnar fi burdatin ghallaha. Aku tengok dia duduk dalam neraka sebab dia ambil sehelai kain harta ghanimah, harta perang yang dia tidak serah kepada kerajaan. Tak serah kepada tempat kumpul ghanimah. Maka di sini kata di para ulama, tidak boleh sewena-wenanya kita beri tazkiyah, pujian kepada mayat dalam perkara apa? Dalam perkara yang gaib, jangan sekali-kali. Tak boleh. Habis, kita doa tak apa. Mudah-mudahan dia mati dalam keadaan baik. InsyaAllah, kita harapkan dia ahli syurga. Itu betul. Tapi terus bagi label ahli syurga, title ahli syurga, aku bersaksi dia ni ahli syurga. La, ya akhi. Anta ada wahyu? Allah Ta'ala bagi wahyu padamu? La. Nabi tegur dua. Ummul Ala, Nabi tegur sahabat. Kita tak tahu yang gaib. Kita duduk sebar video yang zahir je. Yang gaib dia dengan Allah. Tengok sahabat ni mati syahid. Nabi kata tidak, dia dalam neraka. Na'udzubillah. Yang ketiga tentang kanak-kanak. Anak syurga. Ini sudah tular di kalangan netizen hari ni. Bila tengok budak-budak OKU, budak Down syndrome, budak orang panggil budak istimewa ni, semua tulis anak syurga, anak syurga. Boleh ke? Tengok hadis lagi. Sebuah hadis. Hadis ini diriwayat oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Du'iya Rasulullah sallallahu ila janazati sabiyyin minal ansar.
Nabi kita dipanggil untuk solat jenazah baby, kanak-kanak mati, kanak-kanak Ansar orang Madinah mati. Aisyah pergi ada juga. Aisyah kata apa? Ya Rasulullah, tuba li hadza. Ya Rasulullah, bahagianya kanak-kanak ini. Usfurun min asafiril jannah. Dia ni sudah menjadi burung-burung syurga. Mana bahagialah budak ni, baby. Lam ya'mal su'. Dia tak pernah buat jahat. Dia belum balik. Tak ada dosa, tak ada kesalahan. Kita pun rasa macam tu juga kan. Tengok Nabi tegur Aisyah. Qala aw ghaira zalik ya Aisyah. Tak ada perkataan lain. Nak puji budak ni, tak ada perkataan lain. Kamu confirm dia ahli syurga? Nabi tegur. Qala inna Allah khalaqa lil jannati ahlan. Allah Taala sudah ciptakan untuk syurga ni ada penghuni dia. Khalaqahum laha wa hum fi aslabi abaihim. Allah Taala dah tetapkan orang ni di dalam sulbi bapak dulu pun sudah ditetapkan dia ni ahli syurga. Neraka pun ada juga. Maka kata di para ulama hadis di sini, tak boleh kita nak sebut dalam masalah ini, sebab anak-anak ni, kanak-kanak ni, budak-budak baby-baby yang mati kecil ini akan diimtihan, akan diuji di akhirat esok. Maknanya tak boleh kita nak kata, nak menghukumkan dia ni anak syurga, tak boleh. Kita mengharapkan boleh. Kita kata budak ni mati kecil, tak ada dosa, lah pula Down syndrome, dah orang kaya. Maka kita kata insya-Allah syurga lah bagi dia, insya-Allah. Kita berbentuk doa boleh. Jadi saya rasa cukuplah tuan-tuan. 3 hadis ini, hadis Ummul Ala jelas, dalam Bukhari hadis Khaybar juga jelas, sahabat puji orang ni syahid, tapi ditegur oleh Nabi, mu tak tahu benda gaib. Ini semua didikan tarbiyah daripada Nabi SAW kepada kita umat dia, supaya jangan mudah-mudah benda yang gaib kita masuk campur dalam perkara benda gaib. Jangan, sebab di luar kemampuan kita pada jemaah sekalian. Baik, itu yang soalan yang pertama. Mudah-mudahan penjelasan ini dapat mencerahkan keadaan dan membetulkan persepsi masyarakat kepada mana-mana orang yang mati. Tak kiralah ulama ke selebriti, orang kampung ke orang bandar, kanak-kanak ke orang dewasa, kita kena tahafuz, jaga bahasa kita, jangan masuk dalam perkara gaib. Wallahu a'lam.